Assalamualaikum. Kita tengok game ni. Ini game antara Umar Lufti main hitam dengan Ilhan Seth. ID dia Ilhan Seth lah. Tapi tak tahu siapa. Rasanya ni mungkin budak luar daripada sekolah kita lah. Okay. So kita tengok game ni. Tengok kat mana yang kita boleh perbaiki. Okay. Umar Lufti main hitam Okay, so far opening tak ada masalah. Yang ni apa Ray Lopez opening. So ini ada double pawn je lah. Okay. Okay, ini trick yang baik. Dia tak boleh makan sebab open check. So ini apa checkmate apa attack lah tapi kat sini apa putih dia boleh defend. Okay, sambil attack apa tu queen. So dekat sini kat mana apa move yang better. Queen dia kena maintain kat sini sebab kalau dia tak maintain kat sini apa tu dia punya bishop ni kena makan. So kat sini kalau kita tengok komputer suggest untuk move kat sini kita apa tu tukar queen, right? So tapi hitam dia move ke sini. So ini blunder sebab apa? Sebab dia boleh kena attack dengan sini. Okay, so ini protect dan ini attack. So bila attack kat sini nampak dia dah tak boleh move. Okay, kita tengok nampak dia tak boleh move untuk maintain dekat dalam file ni. So maksudnya bishop ni akan matilah. Okay. So selamat sini, sini, sini. Okay. Ini ini pun tak selamat, hanya sini dengan sini saja. Dua tempat ni je yang selamat. Okay. Ini pun tak selamat, sini saja yang selamat. Okay. So ini confirm lah akan apa terkorban lah bishop ni. So kat sini sebelum apa move tu, okay, anticipate apa yang lawan boleh move. Okay. Contohnya bila nak jalan kat sini kan, fikir apa yang lawan boleh move. Tapi kalau kita fikir move yang terbaik yang lawan boleh buat, mungkin kita nampak move ni. So sentiasa fikir apakah move yang terbaik yang lawan akan buat. Okay. So kat sini sepatutnya sini the best. Okay, tapi Umar Lufti dia memilih untuk makan kuda kat sini. Okay. So sini masalah dia. Masalahnya apa? Ini 9, ini 3. So bila dia makan 3, lawan boleh makan 9. So rugi kat situ. And then ini pun tak tentu lagi selamat. Okay. Kena selamatkan. So mana yang better kita hilang. Mungkin kita tak dapat makan apa-apa, kita jalan kat sini. Okay. Dan dia dapat makan ni. Okay. So kita hilang 3 saja. Instead of hilang 9 tolak 3 hilang 6. So kat sini pun kalau kita tengok kalau dia makan ni at least yang ini dah terbuka. Okay. Walaupun kita hilang, kita ada disadvantage sikit, kita hilang buah, tapi at least kat sini dah terbuka. Jadi kita boleh fikir macam mana nak attack kawasan ni. Okay. Right. So kat sini, kat situ lah kesilapan kat situ. Okay. So queen makan. Okay, kat sini satu kesilapan. Okay, kat sini hitam attack Okay. Okay, sini apa boleh makan. Okay, kita cover. Okay, makan. Okay. Okay, kat sini defend yang terbaik adalah ke sini ataupun ke sini. Ini adalah defend yang baik ataupun dua tempat tu je yang nampak yang boleh jalan. Okay.
So jalan kat sini boleh makan. So rugi buah. So before jalan tengok betul-betul tempat ni selamat ke tak. Okay. So ini pun bukan move yang bagus sebab lepas dia makan ni kita tak boleh makan balik. Sebab tak boleh makan dengan rook ni. Sebab nanti queen boleh makan. So defend yang baik still patah balik. Okay. Okay, sini actually dah free ni. Ni dah boleh makan lah ni. Dah free lah ni sebenarnya. Okay, sini kesilapan. Apa silapnya? Sebab ini checkmate. Dan mungkin sebelum tu lagi dekat sini. Okay, dekat sini mungkin tak perlu makan. Makan bagi dia buka file ni. Okay, mungkin just biarkan je lah. Kalau dia makan. Okay, mungkin dia makan ni. Okay, tak apalah. Kita tukar je lah. Okay. So, at least kita ada lagi 2 buah. Okay, dia pun ada 2 buah. Walaupun buah dia kuat sikit lah sebab ada queen. Tapi still kita boleh try main in game. Okay, so bila kita makan ni, dia buka. Okay, dia buka untuk dia dapat kuasai 7 rank ni. Okay, satu pasal end game bila kita dekat end game, memang definitely kita nak control 7 rank ni. Sebab 7 rank ni kita boleh makan semua bishop, semua pawn-pawn yang ni. Jadi kita boleh attack semua pawn-pawn ni. Kita senang nak attack pawn daripada belakang. Sebab tu kita kena pergi dekat 7 rank, attack pawn, dan bila kita attack pawn kat belakang, kita boleh attack pawn tu daripada belakang. So that's why bila kita lawan, kita nak pergi ke 7 rank dan kita nak elak lawan kita pergi kat 7 rank ni. So macam dalam kes ni, so yang ni maybe kita tak perlu makan pun. Okay. Kalau nak, maybe kita boleh kuatkan dekat sini lah. Okay, jadi kalau katalah dia makan, katalah kita jalan sini, dia makan, so dia pun tak boleh makan balik. Sebab kita dah jaga. Okay. Kalau dia naik sini pun, okay, kita just boleh lari sini, so masih lagi dijaga. So ini just be mindful lah pasal attack dekat 7 rank ni. Okay, dalam kes ni, okay, dia attack tu dan bila move kat sini adalah checkmate. So habis. Alright. So hopefully nanti boleh try tengok balik game ni dan try to improve lah untuk game-game yang akan datang. Okay. Assalamualaikum.